Hai, what's up guys? Selamat datang ke Kisah Semasa TV. Terima kasih kepada yang sudah subscribe channel ini. Kepada yang belum, bolehlah subscribe untuk mengetahui kisah semasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Tiada keperluan mendesak untuk rombakan kabinet. Anwar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata tiada keperluan mendesak untuk melakukan rombakan kabinet buat masa ini. Anwar berkata kerajaan kekal berfungsi walaupun dua menteri meletakkan jawatan baru-baru ini. Tiada keperluan mendesak untuk rombakan sekarang. Dua menteri sudah letak jawatan dan kami memberikan masa kepada mereka untuk memikirkan apa yang mereka mahu lakukan. Kini mereka sedang bercuti. Saya sudah luluskan permohonan cuti mereka. Saya rasa kita tidak perlu buat andaian. Anwar berkata kabinet terus berfungsi seperti biasa dan aturan sementara akan dibuat untuk memastikan kesinambungan tadbir urus. Pada 28 Mei lepas, Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli serta Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan bahawa mereka telah mengemukakan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri dan mula bercuti. Peletakan jawatan Rafizi dan Nik Nazmi masing-masing berkuat kuasa pada 17 Jun dan 4 Julai ini. Anda ada sebarang pendapat, boleh tinggalkan di ruangan komen guys.